Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ni saya on the way pergi ke satu rumah. Rumah ni dia kategori rumah dalam perumahan yang baru lah. So untuk kawasan rumah yang saya nak pergi ni, rumah ni dia kategori bermasalah jugalah untuk rangkaian internet. Bila di dalam rumah tu memang orang kata signal waktu siang tu memang teruk, waktu malam tu lagilah teruk. Tapi kadang-kadang dia ada je lah signal. Untuk dia buat kerja-kerja apa semua tu memang agak susah lah kalau dia menggunakan rangkaian untuk handphone punya signal untuk dia buat kerja. So untuk hari ni kita datang nak buatkan internet yang lebih baik lah. Perumahan ni kalau diikutkan memang perumahan kategori perumahan yang baru. So kawasan pun memang rangkaian internet ni dia sekadar kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada lah. So dekat luar ni memang ada sikit-sikit, tapi masuk dalam rumah memang langsung tak ada signal langsung. So untuk hari ni rangkaian fiber memang tak ada. Kebanyakan sekarang ni rumah memang kena ada wifi apa semula untuk pasang CCTV apa semua. So jomlah kita masuk dulu dalam. Untuk modem wifi saya dah set up. Kalau tengok sekarang ni memang langsung tak naik langsung signal. Untuk 4G ataupun 5G memang hilang terus daripada radar, walaupun kita dah guna dengan antena yang sedia ada ni. Memang bermasalah lah kalau kategori yang macam ni. Untuk rangkaian handphone pun 4G saya ni Celcom satu bar sahaja. Dalam modem ni saya letakkan SIM card U-Mobile. U-Mobile memang 4G pun tak ada, 5G pun tak ada. So situasi dia dalam keadaan yang macam ni memang kategori bermasalah lah untuk rangkaian internet. Tambahkan U-Mobile. Tapi saya dah jangka sini ada rangkaian 5G. So saya akan cuba buat pemasangan untuk antena dapatkan kepada rangkaian 5G sebab ada tower yang terdekat untuk 5G di sini. Untuk dapatkan signal dekat modem wifi tu, saya akan buat pemasangan untuk antena parabolik dekat modem wifi tu. Jom kita selesaikan masalah internet dekat modem wifi ni yang tak ada signal. Kita akan buat dia bagi ada signal untuk rangkaian 5G. Untuk antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan, dah siap setting apa semua. Cuma kabel sajalah, belum kemas-kemas lagi. So kita cuba try buat speed test dulu. Kita nak tunjuk dekat luar rumah lah. Selepas kita dah buat pemasangan ni, internet dia dah tak ada masalah. Untuk speed test memang untuk rangkaian 5G tu memang diterima dekat kawasan sini. Sebab tower pun tak jauh mana. Cuma dia terhalang lah, sebabnya kalau diikutkan penduduk ramai apa semua, dia mungkin akan terlindung sedikit signal apa semua. Selepas kita dah buat pemasangan antena, so speed boleh capai lebih kurang dalam download tu 300 Mbps. Untuk normal dah 5G untuk sekarang ni, untuk dekat Malaysia ni. Dan upload kalau kita tengok memang dah tak ada masalah pun, dah cantik. Daripada modem wifi tadi tak dapat signal, sekarang ni signal untuk rangkaian 5G boleh capai sehingga dalam 300 lebih. Kalau kita tengok dekat web UI dia pun, untuk rangkaian 5G signal dia memang cantik lah. So dah tak ada masalah untuk rangkaian internet 5G. So tuan rumah lepas ni dia boleh je pakai SIM card apa-apa untuk rangkaian 5G. Sebabnya tuan rumah ada SIM card Unify 5G. So dia boleh je pakai dalam modem ni untuk dapatkan signal yang sama. Sebab tower 5G menggunakan DNB yang sama lah untuk tower.
Untuk tugasan saya hari ni pun dah selesai, dah tak ada masalah. Rangkaian internet 5G pun stabil dan tuan rumah tengah duk test semua rangkaian wifi dia dekat TV apa semua. Dan yang mana yang nak buat pemasangan boleh pergi dekat saya punya ruangan description, dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel YouTube dan saya punya Facebook apa semua, terima kasih banyak-banyak. So kita akan bagi tuan rumah ni test dan kita akan jumpa untuk video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.